Korang kalau ada buah naga sebiji, nak makan ramai-ramai, banyak mana sangat dapatnya. Apa kata you all buat puding? So hari ni saya nak kongsi buat puding susu buah naga yang bukan saja sedap tapi sangatlah cantik. Ya Allah, jomlah kita buat. Okey, pertama sekali kupas buah naga ni. Lepas tu saya sisihkan sebahagian. Saya potong kasar-kasar je untuk saya jadikan dia pecahan-pecahan yang kasar. Saya letak dulu dalam acuan supaya nanti bila kita makan tu adalah rasa butir-butir tu kan. Yang selebihnya tu saya hancur. Saya hancurkan guna garpu je sebab saya tak nak blend supaya kita boleh nampak biji-biji tu nanti yang akan menghiasi agar-agar tu. Lepas tu dalam periuk ni kita masukkan 2 gelas susu. Saya guna susu segar tau, saya tak guna susu cair. Kalau susu cair memang 2 tin. Lepas tu kalau nak puding yang lembut, you lebihkan sikit. Lepas tu gula dalam 1/3 cawan gelas tu tadi. Tapi sebenarnya 100 gram lah. Lepas tu 1 paket agar-agar serbuk. Itu je. Lepas tu kita kacau dulu sebelum kita hidupkan api. Agak-agak sebati macam tu, barulah kita on kita punya api. Lepas tu bila kita rasa macam gula dah larut, bolehlah masukkan buah naga yang hancur tu. Ini kita kacau sampai dia mendidih sikit. Kita rasa-rasa macam agak-agak tu dah masak macam tu kan. Lepas tu bolehlah kita tuang dalam acuan kita. Itu je sebenarnya. Lepas tu kita nak simpan dalam peti ais pun boleh. Untuk tengok dia dah masak tu, bila kita tekan tu nanti, kita nampak dia merenggang tu, elok lah tu masak tu, bolehlah kita telangkupkan. Alright. Jadi anda boleh tengok sendirilah hasilnya. Masya Allah, dah lah cantik. Lepas tu yang penting memang sedap, elok, lembut je. Jadi biji dia tu akan naik ke atas lah macam tu sebab tadi dia mendap ke bawah kan. So biarlah gambar je lah yang berbicara, nak tahu rasa sedap ke tidak.